kalau anda yang baru nak belajar jahit, saya sangat galakkan ataupun sarankan anda cuba belajar buat seluar dahulu. Contoh macam dekat dalam pola yang saya tunjuk ni. Ini adalah pola seluar getah semua dewasa. Sangat-sangat senang untuk anda buat. Sangat mudah. Kalau anda ikut panduan dalam buku ni, anda akan mudah faham sebab dekat sebelah adalah gambar raja seperti yang saya tunjuk, dan sebelah dia adalah dia punya arahan. So senang saja. Macam pola seluar ni kan, memang sangat mudah. Arahannya pun tak banyak. So kalau anda ikut step by step, dia akan jadi seperti ini. Cara nak cantum dia pun senang. Kemudian ada lagi tahu pola seluar yang memang sangat selesa nak pakai, iaitu palazzo macam ni. Ini adalah pola seluar palazzo, depan dan juga belakang. Macam mana nak dapatkan bentuk ni? Anda ikut sahaja panduan di sini. Ni saya belanja. Kalau nak cuba buat, boleh je cuba buat. Dan satu lagi kita ada pola seluar slang. Ni lebih advance lah. Kalau anda dah pandai buat pola seluar getah semua, anda dah pandai buat pola palazzo, anda cuba try buat pola seluar slang seperti ini. Ini adalah pola depan dan juga belakang. Dan ini adalah arahannya. Kalau anda nak belajar menjahit dengan cara yang paling mudah, apa kata anda dapatkan buku Nak Jadi Pakar Jahitan. Anda tekan saja link di bio. Bye.